Sampai sekarang ni UMNO tidak pernah dapat memulih dan membersihkan diri sebagai sebuah parti yang berintegriti, parti yang jujur, yang bersih, yang berintegriti. Esok Anwar nak dedah laporan RCI mengenai Datuk Haji. Betul tak? Dan Anwar ni pernah satu hari walau ni. Dah lama dah laporan ni, 2 tahun lebih dah, 3 tahun. Baru nak umum. Selama sebenarnya tak umum, mungkin nak jaga hati Anwar. Begitulah sebabnya dia menyelamatkan Zahid Hamidi 47 kes. Kalau tidak, tanpa sokongan Zahid Hamidi dia tak boleh jadi Datuk Menteri. Dia perang. Tapi tiba-tiba kenapa dia dedah ni? Dia nak dedah besok ni. Sebab Zahid selepas dapat NFA, no further action, DNAA, dia rasa dia dah bebas, dia dah mudah cakap besar. Saya ni ada sebut, ada timbul cerita macam mana tahu? Kalau Anwar nak pecah, kabinet Anwar pecah dah. Bukan main sedap lagi dia bercakap. Esok Anwar balas, nak tubuh, nak dedah laporan tabung haji, RCI, petang juga. Lain kata, kita memang setia dengan kerajaan Madani. Saya dah punya Melayu kepala otak dia. Betul. Bukan udah kayu. Otak udah ciri. Ini otak kayu. Kalau ini otak kayu pun, otak pusing plastik ni. Nak didedahkan besok. Dan dalam laporan tabung haji nama dia 10.7 bilion duit gaya. Dia tak. Ada laporan penipuan selama ini. Dan salah seorang pengurusi tabung haji, salah seorang anak orang Kedah. Dan gambar dalam video dah keluar dah. Gambar dia gelap je. Lepas tu ada cok hitam atas lagi. Saya tak berapa kenal sama dia ni. Dan saya dapat kenyataan dan nama putra. Anwar kalau kamu dedah, kalau setakat dedah, tidak diambil tindakan segera, tidak ditambah mereka yang terlibat, bahawa kamu dedah ini tak lebih daripada bermain politik kerana pilihan raya di negeri Sembilan. Betul. Kalau kamu jujur, kamu betul-betul nak bersihkan rasuah, saya nak tengok dalam masa 4 berapa jam dia dedah besok, tidak kami mesti diambil. Antaranya, saya nak cadang. Antaranya, semua nama-nama yang terlibat, yang disyaki terlibat dengan penyelewengan tabung haji, besok juga kena tipu 24 jam. Mereka dilarang keluar dari negara dan pasport mereka mesti dirampas. Setuju. Betul. Itu baru tabung haji. Macam mana dengan isu kapal tepuk LCS yang sepatut 7 biji tak siap dan 6 biji naik lagi sebelah beliau? Kenapa tak dibawa? Waktu tu siapa yang diberi tangan? Siapa? Ini aku nak angin ni. Bagi. Siapa beri tangan masa tu? Ingat tak? Laksmana Badia, Ketua Terus Angkatan Laut, Tan Sri Aziz tak silap saya, menantu arwah Tuan Gafar. Dia tulis surat kepada Menteri Keuangan, kepada Ketua Perbendaharaan masa itu, tak bersetuju. Dia tolak dengan cadangan keputusan yang dibuat. Sebab apa? Sebelum ini, dia nak menggunakan kapal inilah tentera laut. Dia lah pengguna. Dia dah beritahu dia spek jenis kapal macam mana yang dia nak. Tapi Zahid Hamidi pergi tukar kapal dengan kapal lain. Ya. Sampai sekarang tak selesai. Lepas itu cinta Felda, macam-macam lah. Dengan Bang Anu ni bukan setakat kapal tepuk, bukan setakat tabung haji. Tenda kantin sekolah pun dah berkawut lagi. Betul. Tenda kantin sekolah, buat gambar sekolah pun mereka kawut lagi. Sebab apa? Sebab ini adalah robot. Baca, mereka ni bermati-matian dengan UMNO ni. Saya jumpa salah seorang bekas esko wanita UMNO. Saya kenal lah. Suami dia dah meninggal. Saya jumpa dia 3-4 bulan lepas di satu restoran di Kuala Lumpur. Dia naik kereta Mercedes. Dia turun, saya duduk jauh, saya tengok dia. Pakai driver ada pemandu, Mercedes. Saya pun bangun, saya kata, saya tak sebut nama. Dia pun datang, wah, hebat. Duduk dah, saya pun ajak dia makan. Saya makan, macam mana, how's your life now?
Sejak suami tak ada okey. Ini ada driver dah ada Mercedes dah ni. Dia tahu dia apa yang mereka. Dia katakan saya rekatkan kita. Dia dapat 3 kantin sekolah. 2 di Semenanjung, 1 di Sarawak, 1 kantin dia boleh buat easily 15,000, 15,000 sebulan. Dia sak muda orang lain. Kalau tengok biji berapa? Sama dengan AP kereta juga. Dah bawa import kereta tahu tak? Daripada luar negara dulu. 1 AP dah boleh buat 50,000. Kapal laut dalam. Kapal laut dalam ni yang kita kaitkan 200 nautika. Saya pernah jadi posisi negara dulu. Saya tahu. 1 lesen boleh sewa 15,000 kepada orang Thailand. Sebab tak ada orang Melayu nak jadi awak-awak nak pergi kelab. Ni yang kecil-kecil ni habis bodoh. Untuk rakyat amanah. Akhtiar. Untuk rakyat tekun. Umum 200 juta. Bila rakyat minta, 10 orang minta, 6 orang lulus. Yang 6 orang lulus, 3 kena tunggu setahun baru dapat. Indah kabar daripada hukum. Sama juga sekarang.